Ada orang ya. Tasalsul maknanya tidak ada kesudahan, bersambung-sambung, tak ada sampai kesudahan. Maka dua itu adalah mustahil, tak boleh terima. Wa amma burhan wujubil baqa'i lahu ta'ala, dan adapun dalil wajib Allah Ta'ala bersifat dengan baqa', Allah Ta'ala kekal, tak ada kesudahan. Fali'annahu law amkana an yalhaqahu al-'adamu lan tafa anhu al-qidamu qidam baik. Likauni wujudi hina idzin jaizan la wajiban, bukan wajib. Wal jaizu la yakunu wujudu illa hadisan. Kaifa? Wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala wa baqa'ihi. Adapun dalil wajib Allah SWT bersifat dengan baqa', bersifat dengan kekal, tak ada kesudahan. Dalilnya fali'annahu, maka kana bahwasanya Allah law amkana an yalhaqahu al-adam, kalaulah mungkin dihubungi oleh adam, ada dia tiba-tiba tak ada. Mati juga. Kita mati, dia mati. Kalaulah Tuhan tu akhirnya mati juga, tak ada juga, lan tafa anhul qidamu, nescaya ternafi daripada Allah Ta'ala tu qidam. Makna ternafilah sedia kala. Ya, ternafilah sedia kala. Sebab dia kata apa nama ni? Qidam tu kan sedia kala, tak ada permulaan kan? Tak ada permulaan. Tiba-tiba dia pun mati juga. Maka jawabnya, yang bersifat dengan mati, yang bersifat dengan musnah, ini ialah benda baru. Kita ni, sebab kita ni baru ada. Setiap benda yang baru ada, dulu tak ada, baru baru ada, dia akan ada kesudahan. Mana ada permulaan, mesti ada kesudahan. Allah, dia tidak ada permulaan. Kalau tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Kan? Kalau ada kesudahan, bermakna dia bukan qidam. Dia tidak bersifat dengan sedia kala ada. Jadi dia semacam dengan baru. Bila ternafinya qidam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, likauni lan tafa anhu al-qidamu, likauni wujudi hina idzin, kerana keadaan adanya Allah Ta'ala ketika itu, ketika mana dia tu tak tidak qidam, tidak sedia kala, jaizan, harus, maka dia pun masuk dalam benda harus juga. Harus ada, harus tak ada. Kan? La wajiban, tidaklah masuk dalam kata wajib. Sedangkan wujud Allah Ta'ala itu wajib ada. Macam kita bahas tadi, wujub, apa makna wujub? Al-wujubu ma la yutasawwaru fil aqli adamu, satu yang tak dapat digambarkan oleh akal, kata tak ada. Wajib dia kena ada. Kan? Wajib Allah Ta'ala itu ada. Kalau dia ada, bermakna dia tidak ada kesudahan. Wajib ada ni, dia tidak ada awal, tidak ada akhir. Gitu. Okey. Wal jaizu, sedangkan yang harus, la yakunu wujudu illa hadisan, tidaklah adanya yang harus tadi, mereka mesti benda yang baru. Benda baru ni lah yang dikatakan harus. Alam ni harus. Jadi maknanya benda harus ni ada boleh, tak ada boleh kan? Okey. Kaifa, bagaimana pula? Kan? Maknanya waqad sabaqa qariban, semuanya telah terdahulu, qariban, baru saja, wujubu qidami ta'ala wa baqaihi, wajib Allah Ta'ala bersifat qidam dan baqa. Baru saja kita bincang. Kalau dah macam tu, jawabnya tetaplah dia bersifat dengan baqa. Wa amma burhan wujubi mukhalafati ta'ala al-hawadis, adapun dalil wajib menyalahi Allah Ta'ala dengan baharu. Yang ni saya kena urai bagi panjang. Kenapa digunakan hawadis, sedangkan hari itu kita bincang makna dia kepadaan. Kita ambil sebahagian daripadanya mungkin
Di sini ini mungkinat jamaknya. Yang ini hawadis. Digunakan di sini hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Menyalahi Allah Ta'ala dengan hawadis. Kenapa tak kata minal mungkinat? Ini kena faham. Mungkin ini dia ada dua. Iaitu sebelum Allah Ta'ala buat, Allah dah rancang bumi ini kan? Pun itu mungkin juga. Kemudian dah buat dah ni kita buat sekarang ni. Dia ada 4 orang yang kita ambil. Kan? Ni dua ada dah pun mungkin. Mungkin belum buat lagi pun dalam perancangan Allah Ta'ala pun benda mungkin. Benda harus Tuhan nak buat boleh, tak buat boleh. Kan? Ada benda yang Tuhan tak buat. Seperti mana kita kata katalah alam yang akan datang. Anda dah kahwin belum? Dah ya? Buatlah ada orang kahwin muda. Dah kahwin dah? Kahwin. Kan? Kita kahwin dah kan? Anda belum lagi? Baik, kita kata Tuhan dah rancang dah. Dah plan dah. Anda ni akan diwujudkan dan anda akan kahwin dengan siapa-siapa. Kan? Mungkin hari yang nak kahwin itu pun tak ada lagi dalam perut ni. Tak jadi lagi pun. Katalah kan. Itu mungkin juga tu. Itu orang panggil mungkin sayujad. Kan? Baik. Berbeza dengan hawadis. Hawadis ni benda dah ada dah. Ni semua Tuhan buat ni benda dah ada dah. Maksud kita semua ni dah ada dah. Maka sebab itu dia kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, menyalahi Allah Ta'ala dengan ada ni. Dengan benda baru. Tak boleh bubuh mungkinat. Kalau bubuh mukhalafatuhu ta'ala lil mungkinat, macam mana? Hal ni tak buat lagi. Allah makna menyalahi dengan menyalahi Allah Ta'ala dengan tak ada lagi ni. Benda tak ada nak sama macam mana? Benda tak ada lagi, buat dulu baru boleh disamakan kan? Jadi maknanya yang ni dia tak boleh gunakan mungkin. Sebab dia khas kepada hak benda dah ada dah. Allah ni mukhalafah, tak semacam dengan benda hak ada. Allah ada buat ni. Adapun kalau diguna yang ni, maka ini dalam penggunaan ialah istilah ni. Kenapa ulama tak gunakan mukhalafatu ta'ala lil mumkinat? Kan? Tak boleh, sebab benda ni dia boleh lah kita menyalahi dengan benda ada ni. Tapi hak tak ada lagi, tak mungkin yang tak ada lagi. Nak sama kan benda tak ada kan? Itu dia punya sebab digunakan lil hawadis tu. Jadi mana hawadis ni benda ada. Tuhan dah cipta dah. Tuhan tak macam ni benda hak dia buat ni. Takkan Tuhan dia kata dia tak macam dengan benda tak ada. Tu. Fali'annahu law ma sala syai'an. Ini kata Allah, dalil kata wajib Allah Ta'ala bersalahan dengan benda yang baharu ni, benda hak baru ada Tuhan buat ni. Fali'annahu, maka kana bahwasanya Allah law ma sala syai'an minha minal hawadith, kalau dia semacam sesuatu daripadanya, daripada baharu ini, lakana hadisan mislaha, tentulah Allah baharu semacam